Video kali ini saya nak kongsikan kepada anda, terutama kepada peminjam-peminjam PTPK. So, kepada peminjam PTPK, tolong tonton video ini sampai habis dan tolong bantu saya save video ini, kongsikan video ini kepada kawan-kawan anda yang mungkin sedang melalui perkara yang sama. Dan kepada admin PTPK, tolong jawab video ini, adakah ini berlaku kepada ejen-ejen yang anda lantik? Saya nak kongsikan kepada anda, saya dapat banyak komen, saya dapat banyak situasi dan ini yang terbaru. Salah seorang peminjam PTPK, pelajar TVET, pelajar kemahiran, terpaksa ambil unpaid leave sebab nak settlekan kes PTPK. Macam mana? Berlakunya ugutan nak sita rumah, kunci rumah semua tak bagi. So, bagaikan nenek saya kat rumah dengan adik saya risau. So, menyebabkan ahli keluarga beliau mengalami kerisauan dan kebimbangan disebabkan ugutan ini. So, kepada PTPK, adakah anda melantik ejen-ejen yang membuat ugutan kepada peminjam-peminjam PTPK? Saya rasa secara formalnya, tidak boleh membuat ugutan sampai mengugut nak kunci rumah, mengugut nak sita rumah. So, kepada anda, siapa yang melalui perkara yang sama, tolong komen dekat ruangan komen anda lalui perkara yang macam mana. Seperti mana yang saya tahu, boleh dikatakan PTPK memang melantik ejen untuk mengutip ataupun memungut hutang kepada peminjam-peminjam PTPK, terutamanya pelajar-pelajar TVET. So, saya rasa pernah saya melihat satu live daripada PTPK mengatakan ejen-ejen yang dilantik tidak boleh membuat ugutan kepada peminjam. So, saya rasa ini adalah satu perkara yang PTPK perlu lihat supaya peminjam-peminjam ini tidak berada dalam kerisauan ataupun ketakutan. Dan kita risau dengan fenomena ini ataupun dengan situasi ini, kita takut budak-budak yang bakal meminjam pinjaman PTPK akan mengalami ketakutan. Sebab apa? Lepas habis belajar, habis pinjam, takut nanti dapat ugutan daripada ejen-ejen ini. So,